Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam santai buat semua. So hari ni 25 hari bulan 5 2026, Johor cuti peristiwa sempena kemenangan JDT menentang Kuching pada 2 hari lepas. Saya nak pergi Tanjung Leman kejap. Kita pusing kejap Tanjung Leman, tengok ada korang, tak ada korang. Padahal di sekolah ada juga cuti peristiwa. Okay, let's go. So ni dia Pantai Tanjung Leman. Kita nak sampai Pantai Tanjung Leman, nak masuk Pantai Tanjung Leman, kita masuk dekat dia punya lorong lah. Jadi dua lorong, satu jalan utama ke JT dan satu ke Tanjung Leman. So dekat sini masuk kena bayar tiket untuk kereta. Satu kereta RM5, motor RM2, van RM7, bas lori RM5. So mana lalu? So yang kerja ni anak member saya. So Tanjung Leman hari ni tak apa ramai lah, tapi ada orang seperti sekolah ni kan. So dekat Tanjung Leman ni dia dah di bawah majlis daerah mesin yang dia punya pengurusan seperti yang saya cakap dalam video-video sebelum ni. Dan di Tanjung Leman ni kedai-kedai dia masih ada, dan ada kedai yang dibuka pada hari weekend dan ada kedai yang buka setiap hari, seperti hari biasa ataupun hari weekend akan buka lah. 1, 2, 3, kita ada 5 buah kedai, 1 buah surau yang sedang direnovasi untuk kegunaan orang ramai. So ramai, hari ni memang tak ramai orang lah, hari ni tak ramai orang, tapi ada dekat Jalan Tanjung Leman. Cuaca pun okey sebenarnya ni. Di sini okey lah, tapi kalau di belah pulau tu, tengok daripada sini, belah pulau tu dia ada gelap sikit. Belah pulau tu dia gelap sikit. Mungkin angin kot, angin. Bukan hujan. Dia ada Pantai Tanjung Leman, dah ada tong sampah disediakan oleh pihak pengurusan untuk kita kumpul sampah. Cuma sekarang Tanjung Leman ni dia kurang orang sebab kena bayar, masuk kena bayar. Macam sebelum ni masuk adalah percuma, tapi sekarang kena bayar. Mungkin yang tempatan ni dulu masuk percuma, dah kurang datang lah. Tanjung Leman ni untuk berkemping. Tapi ni dah ada keadaan Pantai Tanjung Leman pada bulan Mei 2026. Mungkin semalam ramai kot, hari ni tak apa ramai sebab mungkin ada yang dah balik ke lokasi masing-masing walaupun tak bekerja. Yang camping semalam pun dah pulang, kita nampak ramai lah. Tapi ni dah ada keadaan Pantai Tanjung Leman dalam keadaan sekarang. So kedai pula, saya akan pergi kedai yang biasa saya lepak lah, kopi goyang. Kedai kopi goyang ni kedai yang sentiasa buka, jarang cuti, hari biasa pun buka. So kedai pertama tak ada orang, kedai kedua dia ada jual mi celup, kedai ketiga ada cendol. Ini kedai ketiga dan pertama ni, pertama tak ada orang, ketiga ni dia buka hari weekend, yang kedua tu dah start buka hari biasa. Kedai keempat memang biasa ada buka, dan kedai kelima pun buka weekend. So ni lah kedai kopi goyang. Kopi goyang. Alright, kita lepak sini. So untuk 25 hari bulan 5 2026 ni tak ramai orang. So tu tandas je. Ni tandas. So tandas dah banyak. Untuk mandi RM2, tandas mungkin RM1 pesat saya. Dulu tandas tak banyak, ada 2 pintu je. Sekarang dia dah renovate, dia tambah tandas di kawasan Tanjung Leman ni. So setakat ni saja video saya pada kali ini. Terima kasih
kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.